Melati kuntum tumbuh melata, saya merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, awal bismillah pembuka bicara. Selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, yang sentiasa berpaksikan keadilan dalam menilai tanpa rasi, penjaga masa yang setia dengan detak-detiknya tanpa sebarang kompromi, barisan urus setiap program MBM MBI dan Dewan Bahasa dan Pustaka Negeri Sarawak selaku pengajar bersama, beserta warga IPG Kampus Sarawak yang cerdik pandai mencetai ilmu lagi budiman sekalian. Berdirinya saya dengan penuh iktizam di atas pentas yang gah ini bukanlah untuk menari mahupun menyanyi, bukan juga untuk membuang masa hadirin yang sangat berharga. Sebaliknya, saya berdiri di atas pentas ini atas kesedaan kendiri yang mendalam untuk menzahirkan seulas rasa, membongkar realiti dan menyebarkan secebis visi melalui maudud pidato saya yang berbunyi nilai dan etika dunia digital, perspektif anak muda masa kini. Sebelum bahtera rujukan kita berlayar lebih jauh dalam lautan hujah, mari kita bedah, teliti, definisikan konsep secara objektif agar kita tidak tersasar daripada landasan kebenaran. Menurut Kamus Dewan, nilai merujuk kepada perspektif ataupun prinsip moral, mutunya serta pegangan hakiki yang menjadi teras kehidupan. Manakala etika pula membawa maksud sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku yang betul dan wajib dipatuhi oleh setiap individu dalam bermasyarakat. Apabila elemen-elemen ini dipindahkan ke dalam konteks dunia digital, sebuah alam maya yang dipacu oleh kecanggihan teknologi maklumat di tempat mana jutaan manusia berinteraksi, bertukar ideal dan membina satu jaringan setiap saat. Situasi tersebut menuntut satu bentuk kawalan kendiri yang amat ketat dan utuh. Justru kombinasi maudud ini memaksa kita menilai secara kritis dan jujur. Adakah kemajuan literasi digital generasi muda hari ini berjalan seiring dengan kemajuan literasi moral mereka? Hakikatnya, kita sedang melihat satu jurang pemisah yang amat besar dan membimbangkan antara kepantasan evolusi gadget dengan kematangan adab penggunanya. Kita terlalu sibuk mengejar kelajuan capaian generasi 5, namun seiring terbatas dalam mempertahankan prinsip rukun negara. Sidang hadirin yang hormati sekalian, kebebasan bersuara tanpa benteng etika telah melahirkan hujah saya yang pertama, iaitu kewujudan sindrom skrin halimunan. Di media sosial seperti TikTok, Instagram dan X, anak muda hari ini sangat mudah menumpahkan emosi negatif, meningkatkan komen-komen berbau jelek, makian, fitnah dan kecaman melampau tanpa memikirkan impak psikologi kepada mangsa. Isu buli cyber kini bukan lagi sekadar tajuk berita pecisan di dada akhbar, malah gejala tersebut telah membarah menjadi krisis sosial yang parah, merabut ketenteraman jiwa, menghancur masa depan dan maruah manusia. Bahkan ada ketikanya membawa kepada tragedi kehilangan nyawa. Mengapa fenomena toksik ini boleh membiak subur dalam sebuah masyarakat yang terkenal dengan kelembutan budaya dan budi bahasanya? Jawapannya mudah. Kerana akaun palsu dan topeng digital yang memberikan mereka rasa selamat untuk menipu. Mereka menyangka mereka kebal daripada tindakan undang-undang dan terlepas daripada hukuman moral kemanusiaan. Namun, mereka wajib ingat peribahasa lama yang sering kita dengar, sebab mulut santan binasa, sebab mulut badan merasa. Kini, dalam dunia digital yang serba pantas ini, rumusan tersebut telah bertukar menjadi sebab jari diri merana. Kehilangan nilai kesopanan dan keselesaan di alam maya ini bukan sekadar isu disiplin ringkas, tetapi merupakan petanda awal kepada keruntuhan jati diri serta keretakan tembok akhlak warga negara digital. Seterusnya, mari kita analisis dimensi kedua dengan lebih mendalam.
iaitu kendadusan nilai integriti dalam aspek penyebaran maklumat. Kebanjiran maklumat di hujung jari tanpa kawalan tersebut melahirkan budaya tular dulu selidik kemudian yang sangat menakutkan dan berbahaya. Anak muda hari ini seringkali terjebak menjadi ejen, malah menjadi dalang utama dalam menyebarkan berita palsu, manipulasikan fakta atau berita rekaan hanya demi mengejar populariti murahan, mengejar algoritma serta mendapatkan bilangan tanda suka dan tontonan yang tinggi. Situasi malang ini mengingatkan saya kepada pesanan tokoh pemikir Islam Nusantara, Hamka, yang pernah menegaskan bahawa kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan seberapa banyak orang yang memujinya. Di manakah tanggungjawab kita sebagai mahasiswa dan bakal pendidik masa hadapan jika kita sendiri tidak gagal dan membezakan antara kaca atau permata? Kita tidak boleh menjadi pak turut yang menyuburkan rantaian fitnah cyber sehanya demi pujian digital. Di sinilah pentingnya peranan etika tabayun, iaitu sikap menyemak, meneliti, menapis dan mengesahkan kesahihan sesuatu maklumat secara saintifik dan sahih sebelum kita mengambil keputusan mudah untuk menekan butang kongsi. Kita wajib menghentikan normalisasi penyebaran maklumat palsu ini dengan meletakkan prinsip kebenaran dan keadilan mengatasi impak tular semata-mata. Setiap baik perkataan yang kita sebar di alam cyber bakal menjadi saksi watak kita yang sebenar. Sidang saksi yang penuh visi. Walau bagaimanapun, rantaian kritikan ini tidak bermakna kita hanya bersikap pesimistik secara total lalu mengambil jalan mudah untuk menogah kemajuan. Langkah tersebut adalah satu tindakan yang mundur. Sebaliknya, perspektif anak muda masa kini perlu diorientasikan semula ke arah pemberdayaan nilai murni yang progresif dan dinamik. Perkara ini bertepatan dengan mutiara kata tokoh pemimpin agung Nelson Mandela yang menyatakan pendidikan adalah senjata paling ampuh yang boleh anda gunakan untuk mengubah dunia. Oleh itu, dunia digital yang luas tapas padan ini sepatutnya dieksploitasi sepenuhnya sebagai medan pendidikan, penyebaran ilmu yang bermanfaat, wadah permataban bahasa Melayu ke persada dunia, serta platform utama untuk mempromosikan keunikan budaya, kesantunan dan keindahan adat resmi bumi Sarawak yang harmoni ke peringkat antara bangsa. Potensi besar algoritma cyber mestilah dikawal oleh minda yang jelek nilai, bukannya dibiarkan mengawal emosi dan merajui nafsu manusia. Apabila kreativiti anak muda yang tinggi diadun bersama etika yang utuh dan komitmen yang jitu, dunia digital akan menjadi pemacu utama kepada kemajuan peradaban bangsa, bukannya ejen penghancur nilai kemanusiaan. Kita mampu membuktikan bahawa anak muda Malaysia adalah pembina kandungan cyber yang syarat dengan mesej keamanan, intelek dan moraliti yang tinggi. Sebagai penutup tirai bicara dan rumusan kepada seluruh hujah yang setelah hamparkan pada pagi ini, saya ingin memetik kata-kata hikmah daripada tokoh ilmuwan terulung Albert Einstein yang pernah memberi amaran bahawa sudah menjadi perkara yang sangat jelas bahawa teknologi kita telah melampaui batas kemanusiaan kita. Jadi janganlah biarkan amaran ini menjadi realiti yang menghancurkan masa depan kita. Teknologi digital itu hakikatnya hanyalah sebuah instrumen neutral, baik atau buruk impaknya, hitam atau putih dampaknya. Semua kesan tersebut bergantung kepada sepenuhnya kepada kompas moral penggunanya. Kemajuan dunia digital yang gah tanpa dipandu oleh kompas etika yang kukuh hanya akan melahirkan sebuah generasi masyarakat yang bijak digital, hebat teknologi tetapi moveless pribadi. Kita sama sekali tidak mahu menjadi generasi yang robotik, yang tajam akalnya tetapi mati jiwanya, yang mahir mengendali mesin tetapi gagal mengendali emosi kemanusiaan. Oleh yang demikian,
marilah kita semua, terutamanya anak muda masa kini, bangkit dengan penuh azam untuk memperkasakan etika, adab dan integriti dalam alam maya. Biarlah kita memacu kepatasan algoritma dunia, namun jati diri, maruah dan kesusilaan kita tetap berpijak utuh dan tegak pada bumi adat, warisan dan budaya timur yang kita cintai ini. Pohon berangin, daunnya lebat, tempat berteduh sang Raja Wali. Dunia digital biarlah hebat, etika dan nilai disanjung tinggi. Sekian sahaja pidato saya pada hari ini. Sekian, segala yang baik itu datangnya daripada Tuhan Yang Maha Esa, dan sebarang kekurangan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih.